Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, petang ni Ustaz nak tunjukkan video ni kepada hampa yang buat bisnes. Yang mana bisnes hampa makin hari makin malap, makin hari makin drop. Seal makin drop, bisnes tu macam tak nampak jalan. Jadi Ustaz nak share satu amalan yang insya-Allah kalau hampa istiqamah buat hari-hari, Allah akan bangkitkan semula dengan penuh kejayaan. Yang mana kalau hasil hampa kurang, Allah Ta'ala akan gandakan hasil hampa. Amalan ni simple dan mudah sangat. Yang penting hampa kena save video ni, hampa kena repost, hampa kena manfaatkan kelima-lima button yang ada di sebelah ni. Termasuklah follow dengan Ustaz sekali. Okey, bunyi dia macam ni. Bunyi dia ialah kita panggil sebagai selawat Bani Hashim. Macam ni selawat dia. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi. Ustaz ulang. Allahumma salli ala nabiyyi al-Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Pendek ya. Kalau hampa tak ingat, hampa kena buka video ni berulang-ulang kali. Hampa hafal dan hampa amalkan sebelum subuh sebanyak 9 kali. InsyaAllah kalau hampa memang seal drop, dia akan meningkatkan balik. Dan satu lagi, Ustaz nak offer kat hampa. Malam Jumaat, pukul 9 malam, Ustaz nak bantu hampa buat ibu duit. Jadi malam ni kita jumpa pukul 9 malam, hampa prepare duit RM50, RM1, RM20. Malam ni kita akan buat satu rawatan, namanya rawatan buat ibu duit. Supaya ibu duit tadi akan melahirkan duit-duit yang lebih banyak. Jumpa malam nanti. Jangan lupa komen Alhamdulillah dan Qabil tu sebagai penerima ijazah.